Lepas tu jangan bergerak. Dia lost lah tu. Selamat datang ke Iceland. So sekarang kita dah berada di destinasi kita yang pertama. Tak tahu nak sebut macam ni. Hari ni hari ke? Rasanya ke-9 rasanya. Ke-9. Sekarang kita dekat bahagian timur. Tapi kat sini dia punya landscape dah berubah. Bersalji. And hari ni negatif 10. Sekarang suhu negatif 10 darjah Celsius. Saya hari ni pakai 4 lapis. Stokin saya pakai 3 lapis. So lantak lah. Saya pun stokin 2 lapis. Baju ada 4. Negatif 10 lah. Seluar ada 3. Negatif 10 ni suhu yang paling sejuk setakat ni lah. Sekat ni. Yes, betul. Kita ingatkan terus sampai sebenarnya. Ya, kita turun bawah lagi. Rupanya kena turun bawah lagi. Rasanya sepanjang kita orang kat sini ada sehari je yang betul-betul gelap. Untuk datang ke Europe ni memang bulan 11, awal bulan 11 memang kau akan dapat cuaca yang memang clear dan cantik. Sebab kita dah 2 kali kan Yes. Europe waktu bulan 11. Dua-dua dapat memang cantik macam ni. Nak kata early transition lah daripada Early lah. autumn kepada winter. Betul. Tapi bukan tengah-tengah, dia tengah transition. Yeah. Tapi dia transition lepas tu sikit boleh datang lah. Sebab masa kita dekat Swiss hari tu pun dia memang peak autumn dengan dah ada salji juga sikit. So kalau yang jenis suka untuk autumn ada juga untuk winter. Sebab aku suka autumn, but at the same time winter pun suka juga. Tapi tak adalah yang heavy winter sangat. So kalau ada sikit-sikit tu dah okey lah untuk kita orang takut. Wow, ni ha. Cantiknya. Cantiknya kan? Jangan sampai. Cantik guys. Wow. Amazing. Cantiknya. Dia belah sini pun cantik. View belah sini pun cantik. Let it Yeah. snow. Adalah snowfallnya dari sini Yeah. Cantik guys. Penat ke mama? Begini ya. Pada kita nak turun bawah tu je. Nak ambil gambar cantik tu. Mana CCT-nya? Hilang dah CCT. Tak nampak. Oh tu. Macam mana orang turun? Mana? Kat sana tu. Power. Hah? Hah? Lepas tu jangan bergerak. Dia lost lah tu. Hemi ni dia kadang-kadang berani terlebih juga. Lost connection sebab jauh. Lepas tu ni kan bergaung ni. Ada ke tak tu? Tidak ada satu masalah guys, di mana Hemi punya drone tidak dijumpai secara tiba-tiba. Hey. So marilah kita tengok. Ada rezeki adalah, kalau tak ada dah hilang. Tu je. Ui. Apa artinya? Kau ni tepi gaung kau kau takut. Kat situ kau tak takut.
Kita orang nak cari drone. Drone kita orang hilang dia. Siapa ambil ya? Aku sumpahkan dia. Siapa ambil drone, aku sumpah dia. Jadi gila. Macam-macam sama aku ni boleh masuk dalam air ke? Boleh tak celupkan? Macam tu. Hilang pula kakak. Tak hilang. Walaupun kita orang kehilangan drone, perjalanan mesti diteruskan. Helmi antara yang paling terkesan lah. And sebenarnya ni dah kali kedua Helmi beli drone. Tapi nak buat macam mana, nasib masih lagi tak menyebelahi dia. It's okay. Satu pengalaman yang akan mengajar kita orang untuk lebih berhati-hati untuk masa akan datang. Kalau ada rezeki, kita beli lagi drone. Yang penting, keselamatan tetap nombor satu. Nak tak nak, trip ni kita kena habiskan juga. Cuba liburkanlah Helmi. Okay. Tengah sedih. Tak sedih. Kami teruskan perjalanan kami ke destinasi yang seterusnya. Tapi sebelum sampai, kami singgah sekejap dekat... entah kat mana entah ni. Hai guys, kita orang berhenti. Tak tahu kat mana ni Tak tahu kat mana, kita orang berhenti je. Sebab saji tengah fresh. Tak ada orang, kita orang je kat sini. Kita sebenarnya nak ke satu tempat last. Sambil-sambil kita berhenti dulu. Licin. Oh. Bodoh lah. Masuk mulut. Betapa lembutnya. Lembut lah macam ni. Rasanya kuda. Oh. Selesai kita orang buang masa kat situ tadi, kita orang pun bergerak ke destinasi yang sepatutnya lah. Tak jauh pun. Dan yang paling best, salji yang ada di sepanjang perjalanan sangat cantik. Hai guys, kita orang dah sampai ke next destination, waterfall juga. Lagi aku tunjuk And tak ada orang juga kat sini. And apparently kita orang tak expect landscape dia macam ni, which is cantik sangat. So kita nak pergi dekat air terjun tu. Dah macam Winter Wonderland dah kat sini. Kita orang tak expect dia secantik macam ni. Tak expect dekat air. Tengok jom ada keretanya kat tepi tu, lereng bukit tu. Bonus point is kalau kau datang dapat clear sky. Bonus lah. Memang cuacanya cantik. Cuacanya lawa. Lepas tu orang pun tak ada. Orang tak ada. Tak tahu kenapa orang tak ada. Sebab memang pelancong dekat sini, diorang tak nak datang ke, atau mungkin sebab jauh kot. Kan? Mungkin lah. Sebab diorang selalunya pergi dekat area-area apa? South. Ni belah-belah east ni memang kurang sikit lah orang. Tapi cantik kot. Kenapa tak explore? Cantik. Macam dalam movie Magic. Winter Sonata ni lah.
Ni dah keras dah sikit. Tapi tu tak lah. And actually dekat waterfall tu pun ada yang dah keras sikit separuh. Tapi dia masih mengalir lah. Yang lain masih lagi mengalir. Cantik. Lepas ni kita orang nak ke satu town dekat sana. Dekat je. Maybe dalam 10 ke 15 minit macam tu. Tak jauh. So town yang ada church. Salah satu church yang ikonik juga dekat Iceland. Syam dengan sticknya. So guys, itu sahaja untuk Gufu Waterfall. Sekarang kita dah settle Gufu Waterfall. Kita nak ke next destinasi. Kita nak pergi ke town yang berdekatan. Tak tahu nama apa. Susah nak sebut nama dia. Jom, let's go. Tengok, masih lagi. Saji. Okay. So, kita dah boleh gerak. You suka benar kan? Ini point. Okay, so far apakah pendapat anda? Saya sangat tak suka. Kau tak suka kau dah main salji dari tadi? I'm so happy. Cantik kan? Dengan gunung, air terjun. Saya rasa inilah dunia saya. Macam Narnia kan? Ya, tak semua ada jalannya. Aduh. Experience. Kalau awak tengok lah. Diorang tengok drama TV. Ya. Diorang suka tengok drama TV 3 je. Cintaimu sepenuh hati lah. 7 hari mencintaimu. Ya. Lepas tu apa suami tu cik sotong lah. Apa? Tak berapa indah. Kita kena gambar kat kereta. Kat kereta pun kena. Seorang satu. Kan kat sini lah cantik kan? Betul. Dengan ada lighting kat situ, ada gaung. Risau tau, dia terkejut-terkejut kan tiba-tiba tasik kat situ. Dah terjerumus. Okay, 1, 2, 3, go! Seorang Fat tengah happy sekarang. Dia dapat main salji. Dia kata ni Selamat dunia. tinggal dunia pundan. Dia kata ni dunia dia. Oh Oh my god. Dah puas dah? Tak. You bayangkan yang kat anjing tu kan mesti cantik kan? Sebab kat sini dah bersalji. Dekat Akureyri tu pun salji juga. Faham. Oh my god. Kita nak go. Okay. Ni tebal ya? Tebal juga kat situ tu. Longkang Gila. Kita hari ni punya aktiviti main salji saja. Okay. Okay, so ini dia nak ambil gambar dengan kereta. Okay. Sekarang kita dekat salah satu bandar yang tak tahu macam mana nak menyebutnya. Tapi cantik sangat. Jangan nak tunjuk church dia. Wah cantiknya. Tengok. Tengok dia punya bandar. Duduk rumah je kan? Weekend. Ya Allah cantiknya. Cantik subhanallah. Nak kanu pula.
Banyaknya gambar cantik sini kan. Nak post pun tak sempat. Nak post tak sempat. Nak edit tak sempat. Ha. Dekat Asia penuh gila gambar yang lawa. Rasanya masa kat situ. Nampak bandar sini pun cantik juga. Sebab nampak bandar yang kecil tu. Ha, daripada sini. Ha, yes. Cantik je. Ha, cantik. Ready, 1, 2, go. One more. Ha, cantik. Ui, okey. Stay. Okey, sekali lagi. Okey. Alamak. Ya. 1, 2, 3, go. Maksud you kena Duduk je. stay. You jangan gerak. Cantik. Kita dah nak malam dah, matahari pun dah nak turun dah. Baru pukul 4:30. 4:30. Basically bila kita sampai hari tu pun dalam 5:30 ke pukul 6. Tapi Tak cerah sangat. Tak gelap sangat. Inilah makin ke hujung bulan November, dia makin cepat. Dia punya sunset. Ya, tunggu jap kereta. Cantik ya Allah. Let's go. Masa kita orang tak sampai lagi, sebenarnya dalam 2-3 hari lepas salji heavy kat sini. Tapi bila dah sampai tak ada pula salji. But it's okay. Tak ada snowfall lah. But it's okay. Kita still dapat salji yang fresh. Tebal ni ha. Ni saiz minyak je sebenarnya, tapi cantik. Walaupun hari ini kita orang hilang drone untuk kita orang rakamkan momen-momen indah, Tuhan tetap beri kita orang keindahan yang sebenarnya kita orang kena tengok melalui mata je. Ini adalah satu nikmat yang kita orang perlu hargai. Inilah sebenarnya yang kita orang perlukan. Keindahan dan ketenangan. Kadang-kadang, bila sesuatu tu hilang, barulah kita sedar apa yang sebenarnya penting untuk kita. Perjalanan hari ini mengajar kita orang untuk lebih menghargai setiap detik, tanpa perlu melihat melalui skrin. Cukup sekadar hadir, merasa dan bersyukur. So kita dah settle untuk hari ni. Jumpa esok. Bye.